Sejarah mungkin berulang. Sekarang ni Sarah dekat suka-suka ada tomok akustik. Tomok nak nyanyikan dalam 12-13 katanya lagu daripada New Boys. Sarah dah tak sabar ni. Korang kena check out sekejap lagi. Dia nyanyi lagu apa ni? Tak sabar. Okey, baik. Tomok dah 16 sampai 17 tahun, semua peminat New Boys tunggu tak sabar-sabar nak tunggu Tomok nyanyi balik. Tapi kenapa bos sekarang Tomok buat tomok akustik ni? Sebenarnya masa. Lepas tu Tomok rasa sekarang ni masa yang sangat sesuai lah. Walaupun tempat kita buat kecil, tapi yang penting kepuasan tu lah. Kepuasan. So bila kita dah dapat buat ni satu benda yang kecil, so insyaAllah kita plan yang bigger lagi, besar lagi insyaAllah. So ada plan untuk bigger ni konsert? Ada, come on lah. Okay. Tomok nyanyi 12 lagu tadi. 13. So 13? Non-stop? Okay. Nak habis dah semua. Nak habis dah. Okay, apa yang specialnya Tomok akustik dengan event lain yang Tomok pernah buat sebelum? Saya rasa Tomok nyanyikan memang sangat istimewa lah. Lagu-lagu yang kebanyakan yang Tomok nyanyi pada hari ni yang tak pernah Tomok nyanyikan. Memang selama ni peminat dengar dekat sini je kan. Yes. So sekarang ni diorang dapat peluang untuk dengar secara live, dapat nyanyi sama-sama, dan Tomok rasa diorang sangat puas hati. Kepada semua peminat, terima kasih di atas sokongan yang kata tak betul-betul selama ni. Terima kasih kepada peminat yang datang. InsyaAllah lepas ni kita buat yang besar ni lagi, insyaAllah. Selasih nombor 3. Sekarang ini memang JMT dengan Oh Boy tengah nervous. Siapa menjadi juara lawak baganza ni? Siapa?